Untuk korang yang minat Kamzat dengan Arman dan juga ni legenda UFC, mesti korang kenal kan Ferguson ni, Alex Ferguson ni. Jadi berpulang untuk tengok especially si Kamzat ni lah, untuk fight wrestling. Wrestling ini bukan UFC. Nanti korang apa pula, bila masa pula kan dia baru fight masuk UFC lagi ke tak? Ini bukan, ini untuk wrestling punya. Jadi orang boleh tengok Arman dan juga legenda UFC ni Ferguson. Si Danish ni pun ni famous juga ni, kalau korang kenal lah. Jadi 13 Jun nanti boleh tengok dekat RAF RAF. Kalau korang yang ada duit boleh check secara online, boleh tengok kat sana untuk perlawanan wrestling. So wrestling ni macam best lah, man ada ni, tak ada tumbuk, tak ada apa 100% wrestling, grappling punya. Kalau siapa yang minat boleh tengok. Jadi jangan lupa untuk korang boleh tengok, mantau boleh nak asas skill. Lagi-lagi nak tengok si Kamzat. Kamzat tu power tau wrestling. Kau jangan main-main, dia grappling pun bahaya. Salah aku si Kamzat tu dia boxing pun bahaya. Padu. Tak payah main apa MMA. Kau tengok dia main boxing tu. Aku dah banyak kali dah aku nampak si Kamzat tu. Dia boxing pun berkicap member tu, lawan sparring dia tu. Nak wrestling lagi. Ui, padu betul-betul. Jadi kalau orang nak tengok boleh tengok untuk mantapkan lagi skill korang. Peminat-peminat jiu-jitsu juga boleh tengok untuk fight tu, fight wrestling Kamzat dengan si Arman tu. So itu je video kali ni. Buat everyone, this is Fox right now.